nenek kau buat perjanjian, kau terikat. Lagi 2 orang tu sedang menunggu jawapan kau. Selagi kau tak memilih antara kami, selagi tu akan datang. Bila ketika orang datang pada saya, tepuk bahu saya je, saya macam nak campak dia tu. Macam kau dah buat satu masalah besar, dan saya hampir buat orang sampai nak mati dengan menyerupai seorang Sami ataupun Tok Cha. Angah dari negeri mana ni Angah? Saya sekarang ni bekerja di Kuala Lumpur, tapi berasal daripada Kelantan. Cuma saya membesar di Thailand disebabkan saya punya arwah ayah orang rantau panjang dan arwah mak saya orang Thailand. Saya lahir di Kelantan tapi membesar di Golok, Thailand. Oh, faham. Dan abang rasa Angah ni macam first time naik kotak dan bilik gelap, betul? Saya first time. First time. Okey, dalam kalau terima kasih sebab jadi orang pertama, orang baru naik kotak bilik gelap. Cuma dalam bilik gelap kita ada rule kita, okey? So, untuk pertama, kita tak terima cerita pasal saya ni ataupun yang pencerita ni seorang berubat, dia mengubat orang. Itu pertama. Nombor 2, kita tak terima cerita saya ni ahli paranormal. Kita tak terima. Okey, dan nombor 3 pula, setiap cerita mungkin kita akan put dekat mana-mana platform. Angah okey ataupun tidak? Saya bukan pengubat. Saya juga tak ada masalah kalau nak sharekan ke mana-mana platform. Saya open je. Jangan cuba lari. Saya ceritakan tentang kisah ni waktu saya kecil. Saya beri tajuk benda ni tentang pengorbanan dan juga tumbal yang harus diberi kepada seseorang yang telah berjanji dan dah terikat dengan sesuatu benda. Tapi ini di bahagian Thailand. Selalu orang akan dengar benda ini di bahagian Indonesia selalu kan. So yang ini adalah bercerita tentang keturunan saya sendiri, tapi bukan nama sebenar lah saya akan sebut. So waktu saya kecil, waktu saya umur 10 tahun, saya dah kehilangan saya punya mak. So ketika itu saya dijaga oleh saya punya atuk dan juga nenek lah di sana. Dan ada juga beberapa abang sepupu yang membesar bersama dengan kami lah. So di situ saya melihat atuk saya ni ada keturunan di Bangkok. So dia ini bukan berketurunan yang sepenuhnya daripada Golok yang masuk Islam, dia terus Islam, tapi dia convert daripada Buddha ke Islam. So ada lagi keturunan-keturunannya yang Buddha di Bangkok. So dekat sini abang kepada saya punya atuk adalah Tok Cha. Tok Cha tu Sami. Dan juga abang kepada atuk saya ni juga Acan, iaitu Bomoh Siam. Sami ada, Acan pun ada. Sebab atuk saya ni anak yang ketiga. So bila atuk saya dah berhijrah ke Golok, berkahwin dengan nenek saya yang beragama Islam, dia makin lama makin berusia, langkah demi langkah, baik keturunan nenek saya dan keturunan atuk saya datang secara tiba-tiba ketika saya sedang tidur. Saya baru saja kehilangan mak saya waktu tu. So saya pun tidur pada waktu malam selepas saya dah menunaikan solat tahajud pada pukul 3, saya akan terus tidur kembali sampai nak ke waktu subuh. Waktu itulah zaman saya kecil tu. So saya pun tidur, datang satu susuk tubuh yang dia seperti berbaju putih, bertongkat. Itu satu. Datang hadir tanpa bagi tahu saya apa-apa. Dia cuma tengok daripada jauh, tak cakap apa-apa. Yang kedua, datang kepada saya dengan menyerupai seorang Sami ataupun Tok Cha. Dan yang ketiga, datang dengan menggunakan jubah yang ada seperti kulit harimau. Datang kepada saya. Pada satu malam, itu 3 benda itu hadir kepada saya dengan serentak, tapi satu demi satu lah, tanpa bercakap. Ketika itu saya 10 tahun, saya pun tak tahu apa lagi. Saya rasa kehilangan lagi. Saya down sangat sebab hilang
saya punya mak. Dan arwah abah saya pula bekerja di Malaysia. So saya dekat Thailand tu memang seorang diri lah. Saya pun bangun pada subuh tu, dah after solat subuh tu, saya bertanya dengan atuk saya. Saya ceritakanlah apa yang berlaku dalam mimpi tersebut. Selepas saya solat tahajud tu, saya tidur, saya didatangi oleh 3 benda tu. Atuk saya tiba-tiba diam. Dia tak cakap apa-apa pun. Cuma dia ambil tapak tangan saya, lalu dia cuma cakap, panas atau sejuk? Ketika pertama yang saya didatangi oleh sosok tubuh yang berbaju warna putih itu dan bertongkat itu, keadaannya tenang, seperti angin yang saya rasa macam saya dekat dimensi mana ni. Saya rasa tak takut. Tapi bila saya kedatangan daripada Tok Cha ataupun Acan tersebut, saya jadi seperti seorang yang ketakutan. Macam saya nak menjauhkan diri, tapi saya ditarik dekat dengan dia orang. Dia macam yang putih tu, saya rasa tenang, tapi saya jauh. Seperti itu. Lalu bila atuk saya menung, tiba-tiba dia ajak saya pergi dekat depan rumah. Depan rumah kami ni ada satu rumah yang dah lama ditinggalkan, yang kabarnya itu adalah rumah anak sulung kepada nenek saya. Kiranya kakak ipar atuk saya lah. So rumah dia tinggi. Selalunya kalau dekat Golok ni rumah dia tinggi-tinggi, sebab nak kata lari pada banjir kan. So rumah tu dah lama dah ditinggalkan, dah hampir dalam 50 tahun dah ditinggalkan. Sebab nenek saya ni dia punya adik-beradik ramai. Sebab nenek saya anak yang ke-18 daripada seorang ayah, seorang mak. So 18. So dah lama dah rumah tu ditinggalkan. Tapi bila atuk saya datang pada saya, dia cakap, cuba tengok betul rumah tu, tenung balik rumah tu betul-betul. Sebab saya tak tahu apa masa tu, saya tak terfikir. Saya pun buat, sebab saya jenis lurus. Orang suruh buat, saya buat lah. Saya tenung. Selama saya duduk di situ, saya tak pernah pun rasa risau. Sebab saya selalu main dekat bawah rumah tu. Sebab rumah tu kan tinggi, bawah tu saya suka main. Saya suka main benda-benda yang saya sorang-sorang lah. Daripada kecil saya ni jarang ada kawan. So saya makan main sorang-sorang dekat bawah tu. Bila kali pertama atuk saya tu suruh saya tengok dekat situ, orang yang datang kepada saya dalam mimpi yang berbaju putih, saya nampak bayangan dia dekat rumah tersebut. Tapi dalam keadaan rumah tu tak pernah siapa-siapa datang masuk untuk bersihkan, walaupun anak dia ke, keluarga dia ke, tak pernah. Tapi rumah tu sentiasa bersih, sentiasa dijaga rapi. Dan waktu tu lah dia punya tingkap yang kita buka tutup yang kaca tu kan, masih lagi kita pakai yang jadi macam tu. Bila saya melihat keadaan langsir yang lama tu, yang tak pernah pun bergerak, tiba-tiba bergerak dan nampak susuk tubuh yang berbaju putih tu jauh. Dan atuk saya tanya, nampak apa? Saya pun bercerita yang saya nampak orang yang berbaju putih yang bertongkat hadir di situ, duduk di situ. Dan atuk saya kata, okey, baik. Itu je atuk saya nak tahu. Dia bawa saya lagi satu ke Ketik. Ketik ni kalau dekat Thailand kita panggil, kalau dekat Malaysia ni kita boleh kata Tokong lah. Tokong. So dia bawa saya pergi situ. Sebab kalau dekat Thailand, dekat Golok ni dah majoriti dah biasa lah dengan Ketik ni. So Ketik ni, kalau contohnya orang tu ada bunuh diri ke atau apa ke, baik dia nama di Islam ataupun nama dia ada yang bukan Islam, dia akan tulis kat Tokong tu tau. Itu ada orang yang tak tahu. So kat situ saya pun pergilah masuk. Bila saya pergi masuk, saya tengok je kat situ, atuk saya tak bagi saya masuk ke dalam sangat. Just duduk dekat depan dia punya laman tu sajalah. Dan duduk tengok, sebab atuk saya pun ada berkawan dengan Tok Cha di situ. Dan dalam masa yang sama, atuk saya macam bercerita apa yang saya alami pada malam tersebut. Dan Tok Cha tu tiba-tiba kata,
tak apalah, biar ya duduk situ. Tengok je. Yang saya tengok adalah seorang Tok Cha yang saya nampak juga seperti dalam mimpi tersebut. Dalam mimpi itu. Lalu, keadaan Sami itu, baju dia sangat lusuh. Lusuh dan seperti sama-sama, yang nak katakan kewujudan manusia pun tidak, nak katakan seperti roh pun mungkin, sebab dia seperti visual yang macam delay sikit kan. So bila dah lama kelamaan tu, dalam 10 minit, atuk saya pun tanya, mu nampak apa tu? Nampak benda yang saya cerita tu jenis tak yang berapa jelas, tapi Tok Cha tu bagi tahu dekat ketik ni ada 2 orang saja Tok Cha, hak ketua ke Tok Cha, yang usia dia dah tua. Antara salah satunya kawan pada atuk saya, dan juga satu lagi lah, tapi dia tak ada dah kat sini. Yang saya nampak tu adalah Tok Cha yang mula-mula dia bina ketik ketika zaman penjajah, ataupun di Golok tu memang tak ada orang kata istilah dijajah oleh orang kata apa, luar negara macam Portugis ke Belanda ke, tak ada. Kerana waktu zaman-zaman itu adalah kita ni kan Melayu, satu kelompok tapi dipecahkan kan. So waktu Siam attack di belah selatan Thailand tu, waktu itu tokong pertama yang dibina di situ, melambangkan yang tempat itu telah pun dikuasai oleh pihak Siam. Itu adalah Sami yang saya nampak, dan apa yang dikabarkan oleh Tok Cha tersebut, itulah orang dia yang pertama yang menjadi Sami itu, yang menjaga tokong tersebut. So atuk saya pun kata okey, dia nak tahu itu je. Bila dalam perjalanan tu, saya pun terfikir, aku ada lagi satu ni yang aku jumpa yang aku takut tu. Tapi atuk saya tak cakap apa-apa pun. Dengar bunyi telefon rumah daripada jauh ni. Dengar bunyi telefon tu. Dah banyak kali dah telefon tu berbunyi, tapi tak ada siapa pun yang jawab. Lama-lama saya punya abang sepupu, dia angkat. Rupanya orang yang tak pernah atuk saya expect, yang dah lama dia tinggalkan adik-beradik dia ni, telefon. Sebab orang ni dia akan duduk di atas gunung, dan ada bila-bila masa yang tertentu saja, waktu-waktu yang tertentu untuk dia turun. Itu pun dia turun untuk nak luaskan empire minyak dagu dan juga kumantong dia. Apa tu kumantong? Abang tak tahu tu. Apa tu? Kumantong tu adalah satu susuk tubuh janin yang diambil, lalu dijadikan satu pelaris, dikeringkan. Ada setengah orang dia buat loket untuk jadi pelaris, ada setengah orang buat minyak dagu. Itu namanya kumantong. So benda tu anak kerok. Kalau dekat Malaysia orang panggil anak kerok lah. Anak kerak. So bila saya atuk saya angkat, tiba-tiba, kalau ikutkan waktu zaman itu, tak adalah lock speaker telefon rumah kan. Kita pun kalau dekat jarak saya dengan atuk saya, contohnya saya kat sini, atuk saya tu dalam 1 kilometer lah juga, kira jauh, dia tak nak bagi saya dengar. Tapi saya boleh dengar perbicaraan mereka berdua. Seperti atuk saya dengar lah apa dia cakap, macam nak gaduh, tapi orang tu nak sampaikan sesuatu macam ni. Kau dah bagi tahu ke keturunan dia sebenarnya siapa? Antara tiga-tiga tu apa yang dia akan pilih? Dan atuk saya cuma bagi tahu waktu itu, saya panggil dia Abah lah. Kalau orang Kelantan selalu panggil atuk ni Abah. Abah bagi tahu, atuk saya bagi tahu, aku takkan biarkan aku punya cucu ataupun aku punya keturunan memiliki tiga-tiga ni. Sebab tiga-tiga ni, walaupun baik dia baik ke, baik dia tidak baik ke, aku takkan benarkan dia ada perjanjian ataupun menjadi tumbal kepada korang yang nak manfaatkan dia. Sebab pertamanya, yang berbaju warna putih itu adalah orang kata Tok Kopiah Putih. Dia menjaga kawasan rumah sekeliling yang daripada keturunan saya punya nenek. Tapi
dia pernah cuba untuk nak hadir kepada arwah mak saya, tapi tak sempat, mak saya dah meninggal. Yang untuk Tok Cha tu pula, adik-beradik kepada atuk saya macam saya cakap tadi, adalah dia nak murtadkan saya. Sekiranya saya datang dan nampak Sami tersebut dengan betul, saya boleh berkomunikasi, maksudnya mereka boleh tahu sejarah silam yang lampau dan di mana letaknya air suci yang telah pun lama hilang daripada tempat tersebut. Dan juga yang paling atuk saya naik angin waktu tu, saya tak pernah nampak atuk saya naik angin dengan bahasa Thai dia. Dia bagi tahu yang orang yang ketiga, adik dia yang Achan tu adalah bomoh kalau di kawasan Thai. Dia nak saya pergi naik gunung bertapa dan jadikan saya ni sebagai satu anak murid yang ketika dia dah mati nanti, saya yang akan meneruskan dia punya legasi untuk membuat minyak dagu, anak kera dan juga mengambil mayat untuk menjadikan tumbal. Saya dengar benda tersebut, saya jadi takut, saya jadi seriau, saya jadi terkejut. Kenapa aku yang kena? Umur 10 tahun, saya dah macam dah kehilangan mak saya. Saya kena dengar benda-benda begitu. Masa tu kita tak fikir lagi, aku ni berilusi ke? Aku ni MDD ke apa? Masa tu tak ada lagi istilah waktu tu. So saya pun macam, Allah, apa yang aku kena ni? Apa yang akan terjadi pada aku ni? Saya pun relax, tenangkan diri. Lepas atuk saya dah tutup je telefon tu, dia dah letak telefon rumah tu, dia datang pada saya. Kamu dengar kan apa yang berlaku? Dengar? Sebenarnya saya punya mak adalah salah seorang waris yang sebenarnya mereka cari untuk nak menjadikan salah satunya siapa yang mak saya akan pilih. Tapi ketika banjir besar dan ketika itu mak saya nak selamatkan saya ketika saya umur 10 tahun, saya dicampak ke atas dan mak saya hanyut. Mak saya hanyut meninggal dunia ketika itu nak menyelamatkan anak dia semasa 10 tahun. So trauma tu masih lagi ada pada saya. Dan ketika saya mimpi itu, selepas 2 hari dia baru meninggal. So datang benda tu menjadi lagi kesan pada saya. So saya cakap dengan atuk saya, apa saya nak buat? Kenapa saya yang dipilih? Kerana saya satu-satunya adalah anak tunggal kepada mak saya. Kerana mak saya tidak mempunyai anak yang lain. Kerana saya anak tunggal, saya anak lelaki. Kerana kalau pergi ke mak saya, contohlah mak saya masih lagi berumur panjang ketika itu kan, dia tidak berapa kuat. Tapi mereka nak juga mak saya. Tapi dengan kejadian yang berlaku begitu, ada yang orang jadi macam seronok, suka kerana mak saya ada memiliki anak lelaki. Yang jikalau saya terima antara salah seorang tu, mungkin kekuatan dia akan lagi tinggi. Sebab di Thailand, dia tak mungkin sama dengan culture yang di Malaysia ataupun di Indonesia, kerana di sana mereka main dengan darah manusia, bukan dengan darah haiwan, bukan dihantar dengan angin, tapi dengan susuk tubuh manusia yang membuatkan benda itu kekuatan dia akan jadi lagi dahsyat. So saya pun berfikir sejenak. Lama kelamaan saya seperti kemurungan. Saya pergi sekolah pun, sebab saya sekolah yang orang kata apa, sekolah agama, sekolah tahfiz di Rantau Panjang. So saya akan pagi, saya akan merentas air Sungai Golok untuk pergi ke sekolah. Lepas tu balik, saya ke Thailand lah. Saya pun terfikir ada satu ustaz ni. Saya pun cerita dengan dia apa yang berlaku. Dia kata, apa dalam hati kamu? Apa yang kamu rasa? Saya waktu tu rasa macam menangis ada.
Saya rasa marah ada. Waktu tu dah mulanya saya memberontak. Sebab saya tak boleh kawal emosi saya. Saya tak pernah pun menjadi orang yang pemarah. Saya tak pernah menjadi seorang yang sangat, orang kata apa, ditakuti ataupun orang yang jadi bully ke apa ke. Tapi bila ketika orang datang pada saya, tepuk bau saya je, saya macam nak campak dia tu. Macam engkau dah buat satu masalah besar dan saya hampir buat orang sampai nak mati. Tiba-tiba daripada orang tu, kawan baik saya ni, dia datang pada saya untuk nak ajak saya makan je. Ketika saya tengah menung ni, saya tak tahulah, mungkin ada beberapa benda tu dah cuba nak kawal saya punya emosi. Datang pada saya ni, kalau ikut logik, saya tengah menung dekat sekolah Taufiz, tak mungkin ada benda barang tajam seperti gunting atau pisau yang berdekatan. Betul. Tiba-tiba benda tu boleh muncul. Dan kalau saya tak boleh kawal diri, saya dah boleh bunuh kawan saya tu ketika tu. Setiap malam tiga figure tu datang pada saya untuk meminta penjelasan tanpa diorang bercakap pun. Daripada elok-elok first tu tenang, lama-lama saya jadi takut dan lama-lama saya jadi amarah. Amarah saya makin lama makin membuak-buak. Lalu saya cakap lah, kenapa yang putih ni bermulanya saya hadir, dia datang pada saya jadi macam, ya Allah, rasa tenang, sejuk, elok. Tapi ustaz tu beritahu pada saya, itulah permainan jin. Dia hadir. Orang kata ada setengah boleh kata susu galur. Ada orang kata itu penjaga. Ada orang cakap itu saka. Tapi nasib baik kamu tak menerima. Nasib baik dia orang tak bercakap dengan kamu. Dan apa yang ustaz tu bercakap adalah kemungkinan besar itu adalah permulaan yang nak beritahu pada kamu yang dia ada. Dia nak kamu tiga-tiga tu. Saya pun, dan lepas seminggu saya alami, saya buat bodoh je. Saya buat macam biasa, tapi marah tu masih lagi ada. Tapi tindakan yang ini seperti membuatkan saya jadi terkejut. Pada malam nak cukupkan seminggu arwah mak saya meninggal, saya tertidur dekat sejadah. Saya pegang gambar mak saya menangis. Lalu tiba-tiba datang ada seorang yang hadir. Dia macam belai rambut saya. Dia belai. Dia cuba cakap macam ni je, terima je lah, janganlah kau buat bertambah masalah banyak-banyak. Waktu tu saya nak gerakkan badan tak boleh, saya nak buka mata tak boleh. Tapi saya rasa macam ada belayan tu. Dan saya tahu orang itu, makhluk itulah, bukan orang, makhluk itu adalah yang berbaju putih itu. Kerana saya terdengar macam bunyi tongkat jatuh. Dia nak bagi tahu. So saya pun dalam hati, ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu aku insan yang kecil, aku ni kecil lagi. Lepaskanlah aku dengan makhluk-makhluk macam ni. Dalam hati saya, tapi benda tu boleh cakap, kau takkan terlepas selagi kau tak pilih antara tiga ni. Nenek kau buat perjanjian, kau terikat. Lagi dua orang tu sedang menunggu jawapan kau. Selagi kau tak memilih antara kami, selagi tu akan datang. Saya pun makin lama dia menarik energi tau, benda-benda ni. Saya makin lemah. Saya macam terbuai dengan dia punya belayan tu sampai saya tidur. Sampai bunyi azan subuh, atuk saya tak perasan yang saya tidur dekat ruang solat tu. Dia panggil, apa yang jadi? Saya pun cerita. Bila saya ceritakan, atuk saya dah mula pucat. Maksudnya, daripada mimpi, benda tu dah mula bertindak agresif. Dia cuba nak mendekati saya dengan datang untuk nak cuba nak memperlihatkan diri dia dengan keadaan nyata. Pada malam yang kedua pula, saya perlu beli barang. Harus lalu dekat kedai tu
dia kena lalu dulu dekat ketik tu. So bila saya lalu, waktu tu mungkinlah ada kilaf dia, macam atuk saya tiba-tiba macam kata, tolong belikan benda-benda ni sebab barang rumah dah habis. Sebab selalunya saya je yang beli. So bila nak beli, saya pun lalu saya nampak bukan Sami yang biasa tau. Sami yang dalam ingatan saya yang dia datang pada malam tu, tunggu dengan keadaan macam ni. Sambil dia pegang tasbih Buddha tu. Tak semena-mena umur budak 10 tahun, waktu tu bukan waktu nak senja, waktu tu petang. Saya terkejut macam Allah. Terkejut macam ni. Kita macam nampak benda tu, kita tak macam seram ke apa, tapi terkejut lah. Kenapa ada orang yang sebegini kat sini kan? Dan dia boleh lemparkan dia punya macam tasbih ke apa yang macam Buddha punya ayat-ayat tu, Buddha tu dekat saya punya tengkuk. Memang masuk. Lalu dia gelak. Dalam masa yang sama, saya pun macam ketakutan kerana benda tu lama-lama makin kecil. Macam dia nak mengunci saya punya leher. Saya pun dah macam macam tu. Dia cuba Maksudnya bagi tahu, benda tu dia macam nak menjerut leher. ya. Dia kata, kau pilih antara engkau nak hidup ataupun engkau nak terima aku. Saya pun macam, saya tak nak. Saya cakap tak nak. Saya tak nak. Lepas. Saya tak nak. Saya cakap. Lama kelamaan, dalam diam, tiba-tiba hilang benda tu. Mungkin disebabkan kekuatan yang ada pada saya, macam kita tak nak benda tu kan, kita nak jauh kan. Mungkin Allah melindungi kita. Betul. Alhamdulillah. Tiba-tiba saya bayangkan macam, apa yang berlaku ni? Alhamdulillah benda tu dah tak ada apa-apa. Saya pun boleh barang cepat-cepat. Saya balik, saya cerita pada atuk saya. Atuk saya kata ini tak boleh jadi ni. Sebab dia takut kalau adik dia yang masih hidup tu turun daripada gunung akan jumpa saya. Sebab saya tak pernah jumpa dia langsung. Saya tak pernah jumpa dia. Dia risau benda tu berlaku. Lantas atuk saya, dia disuruh saya buat satu amalan. Pukul 3 pagi, dia mandikan saya dengan air limau pagar. Dia letak garam. Dia letak tak silap saya lada hitam dan 7 kata bunga. Tapi saya tak ingatlah bunga apa. Lalu dia bawa saya ke salah satu air terjun yang berdekatan, tapi dekat belah Kelantan, bukan di kawasan Thailand. Dia bawa saya terus mandi. Dia masukkan saya dekat air terjun tu. Air terjun tu tak adalah terlalu deras sangat, terlalu dalam sangat. So ada batu, saya kena duduk kat situ. Sebelum saya nak mandi air ni, saya ingat lagi waktu tu saya diletakkan air tengah deras dia ni. Tiba-tiba atuk saya tu masukkan saya dekat tempat air terjun tu. Nasib baik ada batu. Saya pun macam lemas, tapi dia fikir, dia kata zikir, jangan pernah lepas. Zikir. Sampailah kamu rasa kamu boleh bernafas dalam tu. Saya pun buat. Lama-lama saya rasa macam saya dalam satu dimensi yang lain. Dimensi yang di mana tiga-tiga benda tu hadir pada saya, tapi mereka bukan berdekatan. Makin lama dan makin jauh. So dekat situ, saya pun cakap dengan atuk saya. Tiba-tiba saya macam dah nak lemas tau. Walaupun kita dah lama kan dekat dalam tu kan, air terjun kan dia akan bagi kita tekanan. So saya dah jadi macam nak pitam ke apa. Saya pun tiba-tiba keluar daripada situ. Atuk saya cakap, apa yang kamu jumpa? Saya nampak 3 figure tersebut jauhkan diri. Atuk saya kata, Alhamdulillah. Dia mandikan saya dengan benda-benda tersebut. Lalu dia bawa saya balik ke golok. Waktu saya balik ke golok, saya langkah balik ke golok,
saya ingat benda tu dah settle. Dah tak ada apa-apa lah berlaku. Dah mandi semua tu. Atuk saya pun kata alhamdulillah lah, dah okey dah. Malam tu tiba-tiba saya mungkinlah terlalu rindu ke arwah mak saya. Tiba-tiba waktu saya nak makan, saya selalu makan pukul 10 malam waktu tu tau. Makanan kat atas meja, saya nampak makanan tu selalunya mak saya saja yang selalu akan masak makanan tu. Tak ada orang lain. Bila saya tengok, saya fikir saya punya nenek yang masak, ataupun orang lain dekat rumah tu yang masak apa saudara saya ke apa ke. Takut saya terlalu rindu arwah kan. Tiba-tiba ada susuk tubuh sebiji macam mak saya. Saya tak kata mak saya, tapi sebiji macam mak saya. Baju kali terakhir yang dia pakai, gambaran muka yang sama, tapi pucat. Datang, bagi tahu, dia panggil saya Menau. Nau, makan jom nak. Makan ya. Saya pun macam terkesima. Lalu saya macam tak boleh nak cakap apa. Saya jenis yang terkedu. Kita tengah rasa sebab ada, kita rasa macam was-was ada, kita rasa risau ada kerana baru kehilangan dia. Tiba-tiba saya dengan tidak berfikir apa, saya terus duduk. Saya tengok benda tu dah masuk dah. Dia bagi dah letak makanan, dia senduk semua kan. Tapi dalam masa yang sama, dia tatap je muka saya sambil senyum. Makannya. Makan. Dekat situ baru saya terfikir, mak saya tak pernah cakap macam tu. Tapi saya tak boleh gerak ni. Tangan saya macam ada orang yang pegang, nak ambil, suruh makan. Nasib baik waktu tu, dengan kuasa Allah, atuk saya tiba-tiba tepis saya punya tangan. Lepas tu dia baca dekat kepala saya sesuatu ayat Al-Kahfi dan juga surah An-Nas tak silap saya, untuk nak menghadang jin untuk supaya masuk ataupun nak tutup hijab saya lah waktu tu. Bila saya sedar je apa yang atuk saya tu buat, saya nampak dekat meja tu kosong. Tak ada apa-apa. Dan atuk saya dah mula tahu, adik dia dah mulakan tindakan yang dia gunakan korin antara seruan yang dipanggil untuk menjadi jelmaan mak saya. Kerana kelemahan saya mungkin mak saya. Kalau saya termakan apa yang dia buat tu, maksudnya saya dah terikat dengan salah satu yang dipanggil saya boleh jadi acan ataupun pewaris dia ketika waktu tersebut. So, ketiga-tiga cerita ni, saya bukan nak kata direka atau apa. Ini adalah saya punya cerita. Sepanjang waktu itu, saya dibelenggu dan terus dibelenggu sampailah usia saya, tak silap saya, 12 tahun. Ketika saya nak melangkah ke sekolah menengah, sepatutnya saya nak kena sambung lah. Benda tu datang dengan lebih kerap. Lagi saya membesar, lagi saya kerap. Lagi besar, lagi datang. Saya hidup dengan benda-benda tu sering hadir setiap hari. Bayangkan saya tak boleh fokus ke apa. Sampai satu masa, atuk saya dan juga ibu susuan saya, kerana abah saya berkahwin baru kan. Ada ibu susuan. Waktu tu kiranya mak saya ni, arwah mak saya ni adalah orang yang tak boleh kata mengandung dengan cepat. So mak saya rekomenkan sepupu dia untuk berkahwin dengan bapa saya, dan dia dapat dulu anak, setelah beberapa tahun baru dapat saya. Kiranya untuk saya anak yang tunggal lah. Kalau adalah adik-beradik, saya ada anak nombor 2. So lepas benda tu, mak susuan saya alhamdulillah menjaga saya dengan baik. Dia pun berbincang dengan abah saya, arwah abah saya, dan berbincang dengan atuk saya. Dan ada abang saudara saya nama dia Kun Tau. Dia yang kata tarik dia masuk sekolah pondok di Patani. Di situlah saya diajak oleh seorang ulama. Dia pun dah meninggal dunia dah mungkin waktu tu. Waktu saya sekarang ni dah meninggal dunia lah, sebab waktu tu usia dia dah 70 lebih. Sekarang ni kalau dia masih hidup, Allahu'alam lah.
sebab saya pun tak tahu cerita Tok Guru tu. Saya belajar di situ. Saya masuk je, daripada saya dibelenggu cerita-cerita 3 figure yang datang untuk nak bagi saya ni menjadi pendamping mereka, ataupun menjadi tumbal ke apa, wallahualam. Masuk je pagar tempat sekolah pondok ni, dia tak macam sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ada dia punya tempat asrama ke apa. Sekolah pondok ni kau betul-betul kau buat rumah pondok kau sendiri. Kau kena cari makanan kau, ada kerja yang kau kena buat, kau kena belajar kitab, kau kena buat hafazan ayat Quran, kau kena belajar tentang ilmu tarikat, kau kena belajar ilmu tajwid, kau kena belajar tentang ilmu harakat, kau kena belajar tentang ilmu tauhid. Tauhid ni diberi kepada 4 pecahan. So waktu itu saya belajar, dan nak pendekkan cerita, bila saya melangkah pertama kali ke sekolah tersebut, orang yang jaga sekolah tu, dia beritahu, hanya budak ini saja yang kami benarkan. Yang lagi 3 tu, kalau rasa masing-masing ada penjaga yang masih hidup nak terbakar, sila masuk. Saya tak tahu yang dia bercakap dengan siapa. Tapi bila saya toleh belakang, benda tu hanya di depan pagar tu saja. Tak berani masuk langsung. Tapi setiap malam saya dipanggil, seperti ada orang memanggil saya, kerana bila di sekolah pondok waktu malam kita akan pasang lampu pelita tau. So waktu tu kat sekolah pondok tak ada elektrik elektrik ke sumber air semua melandaskan sumber semula jadi, air sungai lah apa semua tu. So saya buka, saya terdengar daripada tempat pagar tu, jauh tau dengan saya punya rumah pondok tu, seperti keluar, 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 keluar. Tapi saya terus buat bodoh. Kerana apa? Tok Guru yang ajar saya tu ketika tersebut, dia cakap, selagi kau berada dekat sini, carilah ilmu secukupnya, belajar betul-betul tentang apa yang kau dapat ni, baru kau boleh lawan 3 benda tersebut. Dan bila saya dah mendalami satu demi satu, saya kaji benda ni, rupanya apa yang saya dapat tahu seperti saya cakap tadi lah, benda ini adalah satu benda yang boleh menjadikan kita terpesong, boleh mengamalkan ilmu hitam. Kalau kita angkat satu benda yang bukan daripada kita punya, orang kata apa, diri sendiri pun yang rela, tapi kalau kita ambil makan ke apa dengan cara terpaksa pun, benda tu dah menjadikan kita dengan dia ada perjanjian automatik. Faham. Dan saya baru tahu mendalami ketika saya tidur, ada seorang wanita datang pada saya, yang itu saya rasa mungkin betul mak saya, antara petunjuk yang Allah. Ketika saya solat tahajud, saya solat sunat, minta petunjuk pada Allah, saya dah penat, saya dah tak larat, saya dah letih. Dia cakap waktu tu, kerana saranan daripada Tok Guru tu, sebab daripada kecil 10 tahun sampailah saya membesar, dah 13 tahun pun dah masuk 14 waktu tu, saya dah Allah. Saya pun tiba datang, didatangi oleh perempuan tu dengan bertelekung, dengan senyum. Dia tak bercakap apa-apa pun, cuma diimbaskan kembali apa yang terjadi kepada dia. Antara yang saya paling terkejut disebabkan apa yang saya diimbaskan oleh perempuan tersebut adalah ketika waktu yang sama benda itu, tiga-tiga itu hadir, dia membuatkan mak saya jadi ketakutan. Dia mengugut, kalau mak saya tak nak memberikan saya sebagai salah seorang pewaris kepada tiga-tiga itu, mereka akan menjadikan saya huru-hara dan akan membuatkan saya lemas di Sungai Golok ketika saya nak pergi sekolah. Dahsyatnya cerita ni. Okey, Angah.
Saya rasa cerita awak ni memang deep lah. Mungkin ada yang komen kat bawah tu cerita ni lain kan. Kalau kita nak dengar lagi ni, Iwan rasa Iwan, saya rasa mungkin kita bagi ini bahagian pertama dulu, boleh tak? Boleh. Kita bagi. Boleh Cerita kita dia memang bagi. panjang. Sebab kita masih lagi mesti ada yang komen ni, bang bagilah Angah habis bercerita. Kau orang tak tahu sebenarnya ada lagi yang tengah queue kat bawah ni. Okey, kita kena sama-sama adil. Okey. Okey. So tak apa korang, ini kalau korang nak dengar lagi kesinambungan cerita daripada Angah ni, korang boleh komen dekat bawah. Okey, jangan lupa sebelum tu yang mana belum follow, subscribe. Kalau korang suka dengan cerita Angah ni, kali ni cerita ni the rare sikit dan saya pun kena double fokus mendengar cerita Angah. Angah, boleh tak kita nanti next time kita akan sambung part seterusnya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Cerita saya Okey. ni more pada deep dan cerita tentang ibu dan anak dan pengorbanannya untuk nak menyelamatkan saya daripada 3 benda ini, dan dia pun pergi. Tapi ada part-part dia lah sampailah saya menjadi orang yang sekarang ni. Okey, korang nantikan bahagian kedua. Okey, nantikan bahagian kedua. Okey, komen kat bawah saja. Okey. So kita bagi laluan sekejap dekat bawah. Okey ingat Okey ingat. Saya InsyaAllah pun minta okey. izin turun dulu. Apa pun Boleh. saya cerita ini, korang boleh ambilkan satu pengajaran. InsyaAllah nanti ada masa saya share lagi. Doakan saya supaya saya terus beristiqamah, terus kuatkan diri. Saya pun masih lagi dalam keadaan yang fasa untuk belajar, untuk mengawal diri saya. Dan saya pun doakan korang mana yang ada pengalaman serupa macam saya ni, kuatkan diri, jangan pernah lalai dan pernah terima, dan jangan pernah menjadi hamba kepada benda-benda ini. Itu je. Okey. Jumpa lagi Angah. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.